Main belakang. Makcik tu bagi tahu dekat belakang ni. Akan main hide and seek sekitar kita punya villa ni. So kita diberi 2 pecahan grup. Seorang lagi. Bos, satu dapat. Cik, mana cik? Kat belakang mana sini ya? Okey, jumpa. Okey. Siapa yang kalah ni ada denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul bagi kedai beli kismis. Nazar yang mana? Nazar yang manis. Alright guys, so konten apa yang kita nak buat hari ni adalah konten yang melibatkan 2 tim di antara tim Alpha dan juga tim Nazrul. Game apa kita nak main, Alpha? Game dia adalah hide and seek. Kita akan main hide and seek sekitar kita punya villa ni. So kita diberi 2 pecahan grup dan 1 grup lagi akan menyorok dan mencari. Okey. Yang bestnya, siapa yang mencari nanti kita akan ikatkan loceng di kaki dia. Sebenarnya agak mencabar sikit lah kan. Orang yang bunyi tu kan jadi dia dekat nak. Dia jadi macam terkejut. Takut ni. Tapi tak, bukan setakat loceng je, kita ada juga itik kolam mek. Itik ni kita akan letak dekat bahagian slipper guys, supaya bila dah terpijak dia akan bunyi. So kita just nak menakut-nakutkan orang yang tengah bersembunyi. Tanpa melengahkan masa, kita akan brief dulu sebelum kita mulakan kita punya game hide and seek petang ni. So jom, let's go gang. Hari kosong mula melangkah, tak pandang ke belakang. Jatuh bangun jadi cerita, terus cari peluang. Nazrul tenang. Rule dia tak boleh keluar daripada kita punya villa. Dan siapa yang kalah ni ada denda. Aduh. Alah, denda dia simple je. Cuba teka. Nak mandi kolam je? Tak mau. Denda dia adalah siapa yang kalah kena masak BBQ ataupun sediakan makanan untuk tim yang menang. Okey, boleh? Macam raja lah. Yes, betul. So malam ni kita akan ada BBQ. So aku boleh stay tune untuk konten next dekat YT Alpha. Jom kita mulakan. Let's go. Okey gang, so sekarang ni tim Nazrul akan pergi menyorok dulu. Tolonglah, tak mau masak tau malam ni. Abang kan? Han tengok tim kami nak cari macam mana. Cakap wait and see ni. Aduh, tak boleh pakai. Nenek dah jumpa Jangan lebih. Jangan belagak. Jadi sebelum mereka nak pergi mencari, Nazrul akan bagi 2 minit untuk tim Nazrul pergi menyorok apa semua. Dan setiap tim akan dapat 1 hoki untuk queue masa. Contoh dia 10 minit lagi. Alright, so hampa dah ready ke? Dah! Okey, dalam kiraan 3. Wait a minute. Jangan depan ni dah. Tak ada lah, mereka ni duduk sini. Hampa pergi dulu. Okey. Tak masak ke? Okey, tak mau masak. Dia ingat 1. Okey, masuk. Okay, hampa kena cari elok oi. Aku tak mau, aku tak suka barbecue, aku paling tak suka. Aku BBQ. Okey. Aku paling tak suka masak. Ya. Bos apa jangan risau. Kita orang ni tengok senang. Tak lagi biar depa sembunyi dulu 2 minit. Kita tunggu lagi kita cari. Okay, let's go. guys. Okey, hampa dah ready ke belum? Dah. Tolong tak mau masak tau. Dalam kiraan 3, 2 minit akan bermula. 1, 2, 3. Mau relax lah. Ni mereka pegang tak mau ambil. Siapa ni? Ya Allah. Jom kita pergi. Bunyi elok. Okey, boleh. Relax lah. Relax ya. Alright guys, so sekarang ni Fahmi akan nyurut dekat tempat yang luar biasa yang dia orang tak akan expect pun. Kena buat aja gila. Kau nak menyokok dalam kolam. Kita tak boleh.
Alright. So kita akan nyurut dalam ni lah. Terpaksa basah And then tak muat pula. Aku kena menyawa juga ke ni? Hilang tu mana pun tu? Gila lah. Fahmi ingatkan muat tau. Risau yang kau masuk dalam air, dalam air je sekarang. Gila lah. Okay guys, kami dah start mencari. Okay guys, kita akan cari geng-geng Nazrul. Sebelum tu guys, Sebabkan dia orang dah pergi alik sana, ikut saya pergi alik sini. kita akan mencari tim-tim Nazrul. Aku akan pergi ke sini lah. Ada cameraman tu mesti hampa cari lah. Sebab cameraman follow dia pun hampa cari lah. Kiu, tukuruku. Jumpa. Aku dah efek tu. Okey, jom. Okey, kita dah dapat tim Nazrul satu. Dapat satu. Bos, satu dapat bos. Satu dah dapat. Mantap. So guys, ini orang yang pertama yang telah dijumpai. Aduh, macam mana ni baru pun. Patutnya saya nak suruh kat situ tapi dia orang kat dalam. Kan tak boleh masuk dalam. Apa benda pihak? Dah jumpa dah ni, macam mana dah ni? Apa tu? Tak, aku tak main. Aku tak sorok. Kita tak payah sembunyi. Kita tak payah sembunyi. Kita cari kau kan? Tak payah cari pun. Kita tengok-tengok je budak-budak. Aduh, macam mana ni? Dah jumpa siapa geng? Harap yang lain tak jumpa lagi Jom, let's go. Dekat mana mereka ni semua ni? Susah ni naknya. 7 minit lagi. Macam mana ni? 7 minit. Aku rasa ni. Sini. Aku nak cari. Aku tak mau masuk. Abang, ada orang sembunyi tak ni? Ada orang sembunyi tak? Baju hitam. Ada. Terkenal dengan makciknya ke? Apa hati itu? Okey, jumpa. Okey. Dekat. Oh. Belakang kau. Ciao ah.
ada rezeki. Tak apa. Tak apa. Ya, kau jumpa aku dah. Kacau lah. Dia pun main tempat-tempat. Nafas tak panjang weh. Bawa ke sana. Ada tak? Tak ada guys, tak ada. Memang dia orang dok main dalam kawasan ni lah. Dia orang main kawasan jauh-jauh tu, jauh-jauh. Akak tak jumpa lagi. Tengok! Ini satu. Dalam kolam tu. Pergi tengok dulu. Kat belakang-belakang tu. Pergi tengok. Tengok dah ada. Kalau ledang dah tak ada. Ada, pergi tengok. Pergi tengok dulu kat belakang tu. Pergi tengok. Pergi tengok dulu. Tu. Pergi tengok dulu. Cantik, kita dah melengahkan masa mereka. I am under the water. Mereka tak hati. Malam ni, tim Aufa yang masak untuk tim Nazrul. Cari bendera. Aduh. 5 minit lagi. Alamak guys. 2 orang dah ni. Satu. Siapa yang cari ni? Aku. Arif betul. Apa you elok dekat situ tadi. Aku cakap senang. Elok dah tengok tadi. Ya. Hang ni masukkan basah daripada kontes sebelum ni lagi memang nak mandi kolam saja. Kalau rasa nak mandi bagi tahu. Nak menang. Oh, nak menang. Aduh. Tak rezeki lah. Tak rezeki tak apa. Harap. Alih power tak apa. Dah 2 orang dah ni. Hang orang yang kedua. Sorry. Betty. Sekarang ni 3 orang ni. Tolong. Aku tak mau masak tau. Okay, go. Weh, macam mana? Tahu ni. Menyorok mana? Aku nyorok kat belakang tu. Dia perasan. Sebab dia tinggi tu. Aku menyorok dalam kolam tu. Patut tak siapa berbincang. Serius lah. Siapa jumpa? Ni kayon tu. Okey. Aku Aufa. Aku rasa dia orang ni dah. Ya, tak apa. Dia orang tak power kan. Tak apa, jangan risau. Kita menang, jangan risau. Ya, jangan risau. Penat kau aku cari. Tak sabarnya nak makan tim Aufa yang masak. Ya, takkannya. Baru 2 orang. Ya Allah. Masa tinggal lagi berapa minit? 2 minit yang terakhir. 2 minit lagi kita akan makan masakan tim Aufa guys. Ada orang tengok yang dari juga. Minta izin kan? Apa cerita tu ni? Ada kat dalam guys. Ada kat dalam guys. Wah, berapa bayar dia? Siapa yang gantungkan ni? Siapa yang gantungkan? Ada cantikan pun, ada basah lah. Aduh. Siapa yang ketuk? Bagi tahu. Siapa yang ketuk? Ada ketuk. Siapa yang ketuk? Aku tak tahu orang dengar kata tingkap. Ya, aduh, tak kau tim lah. So guys, Abang teh ketuk tadi. abang tu yang ketuk. Aku tu dah keting dah. Abang tu. Abang tu pula buat kerja tak. Abang. Ni abang ni ketuk. Abang ketuk tadi. Abang ni ketuk ah. Ya. Aduh. Awak ketuk bang. Awak ketuk pintu. Aduh, dia panggil orang belakang pula. Boleh time-time tu dia nak panggil. Abang tak tahu kan malam ni saya nak kena masak kalau saya kalah. Tak, saya yakin ke seorang ni dalam ni. Serius. Ni ke? Serius.
So ini orang yang ketiga guys. Ada lagi. Hang keluar sekarang. Mesti tak kena seorang main dalam ni. Akak ni pun dah tadi ni. Siapa bagi kantoi tadi? Tunjuk sikit siapa bagi kantoi Okey tadi. guys, masa habis. Macam mana tu dah alang tu. Aduh, habiskan je lah. Berapa minit lagi tinggal? Tinggal lagi seminit lebih jadi. Wih, sikit lagi. So ini orang yang keempat guys. Ya Allah, mana kata jumpa semua lah. Empat lah seorang. Oh, seorang tak jumpa lagi. Okey, seorang lagi siapa? Seorang lagi. Fahmi, dia pergi mana do the weh? best. Fahmi, do the best. Kita boleh cari lebih daripada ni sebab apa? Kita tak mau masak malam ni. Masak. Okey. Dalam mimpi. So jom, let's go. Korang, lagi seorang je yang kita tak jumpa lagi. Lagi seorang kan yang tak jumpa lagi? Start je nak jumpa. Korang sabar je. Kita tengok reaction dia orang bila nampak Fahmi. Jom, let's go. Dah cakap dah kat sana. Tak makan ya. Okey, siap dari aku. Kau tak pasal eh? Dalam lorong kecil tu. Tak patah apa, 4 orang ni buat siang. Okay guys, so tadi untuk round yang pertama Alpha jumpa tim Nazul seramai 4 orang. Tinggal seorang je lagi. Ya, iaitu Fahmi guys. Easy tak? Orang tolong tau. Tak apa, kita buat yang terbaik. Sekarang ni tiba masa untuk tim Nazul pula yang mencari dan tim Alpha akan menyorok. And sama je rule kita, diberikan masa 10 minit. So kita terpaksa cari lebih tau. Kita mau masak kan? Boleh? Alright. Tanpa memberikan masa, kita akan mulakan sekarang. Let's go. Relax. Abang orang 1, 2, 3, 4, 5. 5 jumpa. Relax. Relax ya. Dah gigi. Cari tempat pergi susah tau. Yalah nak pergilah ni. Nak pergilah. Okey. Jom. Dia pun kurang ajar. Dia pun kecoh lah tak. Weh, mana Cik? Weh, ada putih. Penuh impact duk atas tu. Tak ada apa. Tak ada. Daripada punya orang dah. No. Okey dalam. Tinggal dulu dalam tu. Weh, ni kalau hampa tak jumpa hampa teruk. Hampa dah ada bukti dah ni. Hampa pergi mana? Kita orang slay. Ya. Janji. Takkan jumpa. Takkan jumpa. Takkan dapat. Dalam masa seminit je. Malam. Confirm. Easy. Diorang ambil masa nak jumpa hang pun. Oh, 9 minit. Almost 9 minit. Lambat. Kita masuk dalam ni guys. Kita masuk dalam ni. Tapi kita nak kasih siapa? Awak muak ah. Awak muak. Kau ada dia entah lah. Okey.
10 saat lagi. Okey. Aku bagi ni kat hampa. Lagi hampa tukar channel number. Okey, nombor 4 lagi. Nombor 4. Okey, lagi aku bagi info kat sini tau. Aku tengah berdatah ya. Alright, jom. Okey, go. Jangan. Cari! Nak naik lena tu! Nak naik lena tu! Weh, kau cari sana, aku cari sini. Aku dah ni ya. Okey. Jangan bunyi. Nampak anda aku kucing dekat Alfa. Aku cakap nak pergi naik lena. Okey, jumpa. Wait a minute. Aku dah kalah sebenarnya. Aku nyorok lagi. Tak pergi gambar. Nyorok dah tak sakit pinggang duduk dalam tu. Satu dah jumpa. Jumpa! Baik! Ayat! Aduh, sini. Tak boleh, mereka kecoh. Mereka tengok macam ni. Mereka kecoh ni, kecoh. Okay. Penipu ni kan? Flashback. Dia rasa pergi sana ni. Duduk menengok orang. Aduh. Kita tadi duduk dalam rumah mereka. Macam tu. Aduh. Tak apa. Pergi rehat lah. Back. Tim Nadronu. So sekarang kita komplot dengan Mizan. Kita tukar channel nombor 4 tu. Okey geng, ada duduk belakang office geng ya. Siapa yang pegang walkie ni duduk belakang office. Belakang office kat mana ni? Weh, belakang office. Bahagian kapak office tu, dekat office tu. Wait. Lagi mana kita? Sini. Cepat. Lagu. Dah dapat dah seorang guys. Weh, dah jumpa Kean. Macam bagi kopi ni kat Tuhan. Petak. Apa ni ikut aku? Aku lagi cari ni. Jom, kita cari. Ada kat belakang office. Depa kata dekat belakang sini. Dekat area kapak lagi. Buat kala. Leader dia buat kala. Hai, hampa tukar channel. Batok tukar channel. Sial lah. Mana boleh bagi tahu tak tahu. Ini taktikal kami. Sanggup tukar channel okey-okey. Aduh, dah jumpa dah seorang lagi. Aduh, macam mana boleh ni? Tak, tadi ingat tak ada orang, lepas tu berdiri lah. Aduh, tak apa, hampir rehat tu. Ada nampak api mana-mana? Tolonglah bagi tahu. Kat mana? Bagi cinta je. Tadi dah jumpa dah. Oh, yang tu je nampak. Dalam kafe tak ada? Dalam kafe tak ada? Ada. Sumpah. Tak ada. Jangan cek. Tak ada. Ya. Kita. Korang duduk lalu depan ni. Masuk kami. Aku stop sini. Boleh lah weh. Boleh. Boleh masuk tak? Tak boleh kot. Cuba kita dari belakang. Tak boleh kot. Cuba kita dari belakang. Ini Betty dah masuk. Kenapa tak nampak? Ni apa ni? Weh, ni apa ni? Ha? Biar dia panas sana ni weh. Dia panas sana ni biar. Orang biar dia. Kenapa dia ni? Dah gelaklah. Gelaklah kandai. Keluar. Aja. Dah jumpa. Dia bulat di dalam tu. Kiss pun mula kantil lah. Aduh, taktikal kita tak menjadi lah.
Seorang lagi. Kau ajar tak kau ajar. Sanggup tekan China. Hello. Tak dengar. Oh, kau ajar. Ini taktikal gua. Guys, dekat belakang office guys. Ada depan kata. Adakah? Kalau tak ada berpecah, jangan cari semua kat situ. Tak tahu. Sampah dah tau. Kes ni jatuhkan maruah jadi sampah tau. Itu Alfa punya pasal. Tapi jumpa juga. Tak tahu ah. Kecoh lagi, depa kecoh. Dia tanya orang Pakcik. Dia tanya kat tu. Tak apa dia tanya orang. Masa hampa sembunyi depa rekod tau. Dia hampa pergi sembunyi mana. Lepas tu tengok ni, channel walkie-talkie tak boleh. Tak tahu masa berapa minit ni. Itu taktikal depa, tak boleh kata apa. Ni kalau gini menang tak memaruah lah ni. Menang memang tak bermaruah. Tak ada, dia berkata kat belakang office ni. Mana Ci dengan kak-kak tu? Siapa tengok dengan kak-kak tu tolong cari. Mana Ci? Ni bukan mainan dia ni. Tak apa, biar tak jumpa apa. Tak. Kau guys, tadi dia berkata. Adakah? Kalau tak ada berpecah, dia jangan keluar dari tu. Masaklah. Goreng lah. Mana ni? Tak ada mana? Mana? Kapak tak boleh main. Diorang di belakang. Belakang ni ya? Yang bikin pusing, saya pusing karena umurku tua. Aman saja mau ngapain, mau report. Tunjukkan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti goreng sama bareng jalan. Masuk office korang. Tapi tak jumpa. So, Miss, speaker apa? Speaker dah kurus lah. Nampak aku kat sini. Aku dah kurus. Pecah. 4 minit saja lagi. 4 minit. Tu tak cakap channel pun. 3, 4. Siuk mana ni haram je dua ke. Hello. Ni 3, 4. Dalam bahagian store yang kita store ni dah cari dah kan? Mana? Kasih. Rasa je cari dah tadi. Hanya tinggal janji, sakit hati yang kurasa. Takkan dia bawa masuk dalam ni tu. Bawa masuk dalam ni memang pergila lah. Nampak orang tak kat sini? Nampak orang tak? Ada orang mai sini menyorok tak? Bukan, ini bukan. Ini bukan. Dekat bahagian belakang, dekat bahagian Abang Nazim buka tu. Kat mana? Kat belakang mana? Dekat bagian yang apa nak jumpa saya tu dah. Dekat sini. Mana? Sini mana? Mana? Sini mana? Kat kebun ni. Kebun dekat kebun yang office. Okey, ada kat kebun office ni. Kanan belakang. Makcik tu bagi tarik kat belakang ni. Dekat kebun yang office. Kebun siuk. Pergi kebun siuk. Main belakang. Makcik tu bagi tarik kat belakang ni. Cik, mana cik? Kat belakang mana? Sini ya? Sini. Mana belakang sini? Meanwhile. Patutlah. Tinggi sebenit nak jumpa. Dia baru lalu di depan ni. Pusing-pusing belakang ni. Tak jumpa juga kita. Tandanya apa? Tandanya I kurus. Tak jumpa. Kecil sangat. Aku dah panggil cemeng orang. Itu siap tu buka lagi. Tak nampak. Kau kat di sini kan? Cepatlah. Tak faham. Tak faham sudah tinggal. Jangan tanya bermasa. Jangan tanya bermasa. Tak ada. 3. 1 minit lagi. Seminit. 4. Seminit lagi. Tak jumpa Kak. Aku menang lah korang. Korang tak jumpa aku. Ni saya kemas balik ya. Jangan risau. 10, 9,
Tiga, dua, satu. Tenenet, 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 tenenet. Habis guys. Sini. Siapa dia nak pergi belah ujung? Baru sampai ke kebun siap. Apa jumpa mu? Dah empat Jadi plastik sampah mak. Ini lagi nak buang ada sampah ni. Sikit lagi. Dah lihat akak berat. Sikit lagi. Berat. Tak apa, dia hendak tu just tungging kamu. Tungging lagi. Tu guys. Dah cakap je situ tadi. Dah cakap dah kat situ tadi. Masalahnya tak. Bujang ni tak ada dia punya. Dah cukup semua. Tak cukup. Seri ni macam mana seri ni? Sama macam. Orang dah lalu tak nampak-nampak. Aku dah lalu ah. Hampa dah lalu. Leader tak jumpa macam mana Thailand nak jumpa? Kat mana? Dalam office. Dalam office. Ni dia masuk dengan Betty. Aku rasa tak ada. Aku rasa aku kurus lah kat situ. Macam kecil je korang tak nampak. Yuk dalam office. Dalam office ni. Noobnya. Tadi cakap besar. Noob lah korang. Aduh, dalam office. Ya, tak jumpa lah. Sebab tadi dia masuk. Tak jumpa dia seorang dalam office. Dalam botero tak lagi. Tadi dah kau. Hari jumpa dah tadi. Tapi cari kali lagi. Ayik. Okey, mesti belakang kau. Okey guys, kita dah tamat. Seri kan. Siapa yang jumpa tim sana tadi? Siapa yang jumpa? Saya. Semua jumpa. Mira paling senang. Mira paling senang. Tak, bukan macam nampak. Oh, faham. Kita buat ni. Tim cari leader. Siapa leader jumpa dulu dia menang. Boleh, tapi 3 minit ya? 3 minit. Boleh? Boleh. 3 minit. Sebab apa aman? Apa yang jumpa leader tu yang masak kan tu? Sudah. Mereka nak cari leader pula, tak ada masalah. Jadi kami akan pergi menyorok dan mereka diberi masa 3 minit sahaja sebab mereka ramai untuk cari kami berdua. Betul. Jom, let's go. Ini last round Bila masuk. Macam mana nak menyorok ni? Aduh. Senang Kita duduk minum-minum. Okey, macam ni. Kami sembunyi dulu. Bila kami dah ready, kami bagi tahu dekat sini ya. Boleh ya? Alright. Kita duduk kat tepi, kita minum. Okey, boleh. Okey. Tutup mata, jangan rekod. Jangan rekod. Alah, kau pandang pun masak sama-sama juga. Mereka nak cari kita lagi tapi kita nak mereka minum je. Biar habis kan mereka. Kita duduk sini, kita mereka minum. Dia tahu dia minum dulu. Kita duduk kita mat tu kita kemah. Tahu depa dah kai. Guys, sampai dah ready ke tu? Dah ready. Tapi sekejap kami tengah cari tempat paling susah ni. Tengok. Ada minit lagi ya. Tengok. Seminit. Sabarlah. Nanti kami dah ready kami bagi tahu. Hamba mampu lah. Carilah aku. Tim hitam cari aku kalau jumpa. Nazrul boleh aja senang jumpa. Aku bayar. Nazrul berapa minit? Sat. Sikit gitu. Get ready je. Bujanglah papa. Hampa masuk dulu lah rumah. Kami nak pergi jalan ni. So. Okay. Masuk ke area kolam tu. Di belakang. Apa cakap ni? Apa cakap lu? Dia pun nak main nyorok. Main serius tu. Wah, ni tak main macam mana. Okey, ada tu. Ngam. Tekan channel dulu. Aku tekan dulu. Tapi sila dulu guys. Tapi kela dulu kan. Okay guys, ready. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kalau depa tak jumpa orang memang bengak ke. Kita tengok siapa yang jumpa. Siapa yang jumpa dia tu yang kena masuk.
Apa suruh kalut cari bos? Betul-betul dekat. Dah, ni apa cerita? Ni. Ni duduk dua-dua macam ni nak kira ni. Tak apa, kami nampak juga. Kami jumpa juga. Kami jumpa. Baik. Yang oleng, baik. Apa pergi berlakon. Cakap tak ada kat sini. Pergi berlakon, cakap tak ada. Berlakon tak ada. Berlakon. Tengok perempuan semua cari sana, ya Allah. Kata. Tunjuk kameraman. Bang. Dah seluruh offer apa? Sofa. Siapa dia? Siapa? Pendek seorang. Tak. Ada nampak Nazrul dengan offer? Tak ada. Okey dah. Ni sedekah sikit pakcik ni. Ni biaya aja. Berlakon je. Hak orang semua. Ming. Kita orang cari je. Ya Allah, apa di sini? Korang. Siap minum lagi korang. Nak bos ke? Ambil masa punya lama. Kalau betul, cuba kat Nazrul yang manis cakap. Awal. Tak nak jumpa dia lah. Saja je. Memang ada pening. So guys, itu je lah konten kita untuk NC ni, and harap hampa enjoy. Apa pun kita akan masak sama-sama dan hampa boleh stay tune konten Alpha pada malam ni. Kita akan BBQ dan ada something yang kita nak buat. Betul. Yeah. So itu je lah konten Azul untuk kali ni. Harap hampa enjoy konten ni. Kita just saja nak fun-funan. Siapa jumpa dulu tadi? Okay, dia tu yang masuk. Okay. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.